Dah ada ke dia awak nak jumpa saya malam ni? Tak pergi terawih saya siapa? Dah betul benar ke? Awak, orang duk nanya episod 8. Saya ni serabut dah nak jawab ni. Baru ni aja dah. Okey. Weh ada episod 8 ada. Habis dah dia nampak dengan episod 7. Dia episod 7 tu kan kena bom belakang dah ngelah tu. Bermakna kalau orang minta episod 8 dia tak tengok sampai habis. Kena bom ke tu. Boleh cerita pasal satunya. Lah ni cerita lain, tajuk lain. Kita buka topik baru, buat cerita tu. Kalau orang tanya ayat tak ada. Ngelah episod 7. Dan lah ni saya nak tanya awak. Kalau bunyi kata daddy awak tak apa nak kena saya. Kalau kecek pasal daddy ni ke, saya bukan tak lagi pujuk dia. Saya pujuk dah. Cuma dia tak asyik bahkan menantu dia ni influencer. Kurang-kurang kerja tetap. Doktor ke, pemain bola ke, pogak pun dia nak lagi tau tak? Asal kau ni kerja tetap, bukan influencer. Dah, awak tak jelas molek kau ke daddy awak. Setakat nak tanggung awak boleh-boleh tak ada masalah lah saya. Kalau awak nikah dengan saya jamin lah. 100 hias boleh saya boleh bagi ke awak. Ingat lagu mana. Pasal duk alas sekala, bukan sikit boleh hadiah. Tapi banyak saya boleh. Sekali alas. Pas tak kira bunga lagi. Bunga beribu kotong saya boleh. Bos setakat nak waktu habis 100 boleh lah awak. Nanti saya balik kecek dengan daddy saya. Saya ke dia, awak ni boleh 100 bulan saya. Tapi Rana mami awak boleh terima tak saya? Saya ni nampak je sebab anak dara. Anak nedah ni. Awak mestilah dia boleh terima. Pas mami saya tu pun janda juga ke. Kalau kira awak dengan dia sama level ya, sama-sama janda. Saya berhak nak pilih dengan siapa saya nak menikah. Kalau saya minta dengan mami saya tu nak menikah dengan Tino umur 80 pun dia bui. Saya ni anak tunggal dia. Dia akan bui dah. Kalau saya minta gapo apa. Pusing apa kak? Oh, lah. Lepas tu awak boleh tubik malam ni? Tak apa. Tadi saya nipu daddy saya. Saya nak pergi main tarawih kat masjid dalam bandar tu. Atau ya percaya, saya lacam lagi tu mai jumpa awak sini tu. Udah weh. Diana. Daddy. Mu royak ke aku mu nak pergi terawih. Mu gawe dengan Pakistan ni lagi. Daddy, orang boleh explain. Tadi orang gidah tadi terawih. Tapi saya ajak mari minum ais sini. Orang pun jumpa di sini. Lepas tu saya orang tiga orang nak balik. Baliklah. Tinggal orang dua orang sini. Ya, Abah. Ya, Daddy. Ya, Pak Cik. Ya, ada ke Pak Cik? Ada ke Pak Cik? Aku pun sedap kamu ke. Aku tak wi mu gawe dengan anak aku. Ya lah dah. Jolo. Mu ambil telefon mu lalu. Mu telefon kau mak mu lalu. Mak mu nama apa? Siti Binti Murak, Pak Cik. Mak mu janda. Mami kita janda, Pak Cik. Siti Binti Murak janda. Duk jual atas pasar Siti Khadijah. Ya dah Pak Cik. Mami kita nak jual beras tu di pasar Siti Khadijah. Betul dah tu. Mak mu ada tanah 100 hektar dalam bandar, ada rumah banglo besar, ada kolej dalam bandar. Jolo ke tak? Ya dah Pak Cik. Betul dah tu. Siti Binti Murak. Ya ada anak tunggal seorang, jatuh. Kita lah anak tunggal tu ya. Ya dah ni. Oh, anak Siti Binti Murak kalau gitunya. Jadi Pak Cik ni lah hak mami kita nak cerita gawe dengan hak orang manja ya. Apa Cik dah betul dah? Ada bu. Pada lagu mana ni? Pak Cik. Ni Pak Cik nak tanya.
harta Pak Cik banyak mana nak nikah dengan mami kita. Pak Cik kenal molek dengan mami kita tu. Ha? Pak Cik kenal status dia kata apa dia? Dia orang besar dalam Kota Baru ni. Tak apalah weh. Awek gawe lah dengan Pak Cik dia. Pak Cik balik dulu deh. Gawe lah dengan dia.